Ni dia punya coolant dah leaking lah kat cap atas ni. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita ada sebiji Saga BLM. Okay, hari ni dia datang, dia nak buat cooling system. Okay, owner ni dia datang sebab dia perasan pada bahagian radiator dia ni ada leaking lah. Okay, leaking dekat mana? Kat sini. Dia zoom ni dia punya coolant dah leaking lah kat cap atas ni. Okay, macam owner ni dia nak buat sekali dengan coolant lah, servis coolant, tukar thermostat semua. So dia pun request dia tukar sekali radiator lah, sebab radiator ni dia dah pakai hampir 6 tahun macam tu. So dia nak tukar sekali. So bila kami check, yang lainnya dia punya hose ni, hose atas dia dah teruk lah, ada ni. Okay, tengok dalam ada apa. Ni kesan-kesan karat. So ni lah pentingnya kita pakai coolant, nak mengelakkan benda-benda yang macam ni. Bila jadi benda macam ni, efek dia boleh jadi ni lah, sistem kita punya cooling system dia karat, lepas tu boleh jadi overheat kereta tu. So siapa-siapa yang nak jaga radiator, kita kena jaga coolant sekali. So siapa-siapa ada masalah macam ni, boleh cari kami kat kedai TVZ.